Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alan Hakimi Muhammad Fizan daripada Ocean Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membentangkan sebuah buku cerita menarik yang berjudul Pengembaraan Pasukan Wira, Misi Menyelamat Lila. Cerita ini mengisahkan tentang sekumpulan superhero haiwan yang bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dan menolong haiwan-haiwan lain yang berada dalam kesusahan. Selain menyenangkan, cerita ini juga mengandungi nilai-nilai murni seperti kerjasama, tolong-menolong dan juga perpaduan. Tema utama buku cerita ini ialah kerjasama dan perpaduan dalam menyelesaikan masalah. Cerita ini menunjukkan bahawa sesuatu masalah itu tidak dapat diselesaikan secara bersendirian tetapi memerlukan usaha bersama. Apabila pasukan Wira bekerjasama, mereka berjaya menyelamatkan Lila yang terperangkap di dalam lubang. Setiap ahli pasukan Wira mempunyai peranan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama, Rico, Arnab, ketua pasukan yang bijak, berani dan bertanggungjawab. Rico sentiasa membuat keputusan yang tepat semasa misi. Yang kedua, Bima, buruh hantu, iaitu teliti dan mahir menggunakan teknologi. Bima menggunakan peta digital dan memberi maklumat penting kepada pasukan. Yang ketiga, Tiko, tupai, cekap dan pantas. Tiko mahir mengendalikan drone untuk mencari mangsa dan memantau kawasan. Yang keempat, Bobo, gajah, iaitu kuat dan rajin. Bobo membantu kerja berat seperti menahan tali penyelamat dan mengendalikan rover penyelamat. Yang kelima, Kiki, kura-kura, bijaksana dan berhati-hati. Kiki memastikan setiap tindakan dilakukan dengan selamat dan juga terancam. Dan terakhir sekali, yang keenam, Lila, landak, seekor landak kecil yang baik hati dan tambah. Lila walaupun dalam kesusahan, Lila tetap berani dan tidak putus asa. Setiap ahli mempunyai peranan penting supaya misi berjalan dengan lancar. Seterusnya, plot jalan cerita. Pada peringkat permulaan, cerita bermula di Taman Rimba Ceria di markas rumah pokok pasukan Wira. Suasana kelihatan tenang sebelum mereka menerima sebarang isyarat kecemasan. Pada peringkat perkembangan, pasukan Wira menerima isyarat kecemasan daripada kawasan Sungai Batu. Mereka bersiap segera dan bergerak menggunakan rover penyelamat dan bantuan drone. Pada peringkat konflik ataupun perumitan, setibanya di lokasi, mereka mendapati Lila terperangkap dalam lubang yang dalam. Lila tidak dapat keluar dengan sendirinya. Pada peringkat kemuncak, pasukan Wira bekerjasama menggunakan tali penyelamat. Rico merancang strategi untuk menyelamatkan Lila, manakala Bima memantau lokasi melalui peta digital. Tiko pula menggunakan drone untuk memeriksa keadaan daripada atas. Bobo pula yang kuat itu menahan tali dan membantu mengangkat Lila. Kiki pula memastikan semua tindakan dalam keadaan yang selamat. Pada peringkat peleraian pula, dengan kerjasama semua ahli, Lila berjaya diselamatkan. Lepas itu, pasukan Wira menutup lubang tersebut supaya haiwan lain tidak lagi menghadapi bahaya yang sama seperti itu. Seterusnya, latar cerita. Latar tempat ialah di Taman Rimba Ceria, rumah pokok, sungai batu dan hutan sekeliling. Latar masa pula adalah pada waktu pagi. Dan latar masyarakat pula ialah haiwan hidup secara harmoni dan saling membantu antara satu sama lain. Dari segi sudut pandang, cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Cerita menggunakan kata ganti nama seperti mereka dan dia untuk mengetahui keseluruhan peristiwa yang berlaku. Ini membolehkan pembaca mengetahui tindakan dan perasaan semua watak secara menyeluruh serta memahami keseluruhan cerita dengan lebih jelas. Dari segi gaya bahasa, cerita ini menggunakan gaya bahasa yang sesuai untuk kanak-kanak. Yang pertama, ayat mudah dan jelas. Yang kedua, dialognya ringkas dan mudah untuk difahami. Yang ketiga, bahasanya bersifat deskriptif, ringan untuk menggambarkan suasana hutan. Dan yang keempat, unsur imajinasi seperti haiwan bercakap dan teknologi futuristik. Dan yang terakhir, yang kelima, bahasa komunikatif yang menarik minat pembaca, khususnya kanak-kanak. Cerita ini mengandungi beberapa nilai murni. Yang pertama, kerjasama. Semua ahli bekerjasama menyelamatkan Lila. Yang kedua, tolong-menolong, membantu rakyat yang berada dalam kesusahan. Yang ketiga, tanggungjawab, menutup lubang untuk keselamatan haiwan-haiwan lain. Yang keempat, perpaduan. Setiap ahli bersatu dan memainkan peranan masing-masing. Pengajaran yang kita boleh peroleh daripada cerita ini ialah, yang pertama, kita perlulah bekerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, kita hendaklah membantu rakan yang berada dalam kesusahan. Yang ketiga, kita
kita perlulah menggunakan teknologi dengan bijak. Dan yang keempat, kita haruslah bertanggungjawab terhadap keselamatan orang lain. Kesimpulannya, buku cerita Pengembaraan Pasukan Wira, Misi Menyelamat Lila bukan sahaja menyeronokkan, tetapi mengajar kita bahawa apabila kita bersama-sama dan bersatu, kita boleh menghadapi cabaran, dan setiap tindakan yang bertanggungjawab itu membolehkan kita menyelamatkan nyawa serta menjaga keselamatan orang lain. Sekian, terima kasih.